Jika seorang suami enggan membayar nafkah tertunggak kepada isterinya, apa tindakan yang boleh diambil? Okey. Bila mana satu perintah daripada mahkamah, perintah daripada mahkamah berkaitan dengan tunggakan nafkah isteri itu, si suami tidak melaksanakan, tidak patuh dengan perintah tersebut, yang mana dalam semasa sesi perintah tersebut dibacakan, si suami ni memang hadir dan dia sengaja tak nak ikut apa yang diperintahkan oleh mahkamah, maka pada saat itu ada cadangan saya, si isteri ni boleh filekan saman penghutang kehakiman. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh filekan komitel, yang mana komitel ni bermaksud penjara. Nak filekan penjara ni, nak penjarakan suami ni, pertama sekali si isteri perlu filekan permohonan kebenaran untuk mengeluarkan notis tunjuk sebab. Dia kena mohon kebenaran dulu. Okey. Bila kes tersebut mahkamah benarkan untuk keluarkan notis tunjuk sebab, barulah notis tunjuk sebab itu diserahkan kepada pihak suami, dan suami akan hadir mahkamah untuk berikan sebab-sebab kenapa dia tidak patut dikomitkan ke penjara. Dia dalam sesi siasatan tu dia akan disiasat dan dia akan berikan pelbagai alasan apa alasan dia. Dan pada saat akhir kes tersebut, mahkamah akan meneliti sama ada mahkamah terima ataupun tidak alasan yang diberikan tu. Andai kata mahkamah tak terima, barulah mahkamah akan putuskan penjara berapa hari untuk disebabkan melanggar perintah. So ada dua benda yang dia boleh buat, sama penghutang penghakiman pertama, yang kedua komitel. Itu jawapan saya.